Bayangkan, hanya kerana kau jaga rumah kawan, kau jadi mangsa sihir disebabkan botol merah yang berisi tangisan dendam. Dalam satu lagi kisah, 4 lelaki gali kubur wanita mati bersalin semata-mata nak buat minyak dagu, tapi akhirnya hidup mereka hancur satu demi satu. Dan malam paling ngeri, seorang budak 12 tahun nampak lelaki bertopi hitam sedang cat pintu dalam gelap, tapi sebenarnya tak ada sesiapa pun. Di sini admin ingin menceritakan 5 kisah seram minyak dagu di Malaysia paling menakutkan. Nombor 5. Cakaran malam dan bayangan bertopi hitam. Menerusi YouTube Zaf Channel, Marzuki telah menceritakan pengalaman seramnya ketika dia masih berumur 12 tahun. Difahamkan setiap 2 minggu, Zuki dan keluarganya akan tidur di rumah atuk di Gelugur, Penang. Malam tu semua berkumpul makan besar sambil layan cerita seram. Marzuki tidur di ruang tamu bersama atuk dan neneknya, yang lain tidur di dalam bilik. Jam 11 malam, dia susah hendak melelapkan matanya. Tidak lama selepas itu, Zuki akhirnya terlelap. Sejam kemudian, dia tersedar sebaik terdengar bunyi cakaran di dinding. Dia membuka mata perlahan dan nampak makciknya berdiri di hadapan pintu bilik dalam gelap baju merah sambil memandang tajam ke arahnya. Atuk tu acu buat apa depan pintu tu? Sebab hujung telinga si Zuki ni, dia dengar seolah-olah bunyi macam ada bunyi cakaran tu. Slow je bunyi cakaran tu tau. Atuk bingkas bangun, menyuluh. Mana pula acu, mana pula ni, tak ada siapa pun dekat situ. Hang biar betul. Mereka sambung tidur. Tapi tak lama lepas tu, Marzuki terjaga kerana terdengar bunyi cakaran. Alangkah terkejutnya dia sebaik melihat sosok lelaki bertopi hitam seolah tengah cat pintu dalam rumah. Sewaktu dia hendak memanggil atuknya, tiba-tiba mata atuk terbeliak memandangnya tanpa berkelip. "Atuk," jerit Marzuki ketakutan. Keesokan harinya, dia memberitahu maknya Puan Nora dan ayahnya Encik Saleh, namun semua menertawakannya. Sejak itu, tiap malam dia kerap mimpi buruk, meracau dan menjerit sehinggakan pembelajarannya terganggu. Dia nampak atuk dia tepat memandang ke arah dia, dan macam kejadian yang pertama, kejadian yang kedua ni pun sama juga. Mata terbeliak besar, atuk dia memandang tepat ke arah dia. Akhirnya datang seorang ustaz Bal untuk merawat Marzuki sehingga sembuh dan membantu memagar rumah mereka. Selepas seminggu, seorang lagi Ustaz Din, dialah yang akan bantu membuang terus gangguan yang ada di dalam rumah itu. Rupa-rupanya ada orang terdekat yang menghantar sihir minyak dagu dan hantu raya pada keluarga mereka. Tonton video hantu je tak best lah guys. Korang kena rasai sendiri pengalaman seram di hotel berhantu dan hutan seram oleh hantu di The Link KL dan The Curve Damansara. Hotel seram di The Link KL bertemakan zaman 1950-an, 80-an dan 90-an. Tempat yang penuh dengan roh dendam, pekerja misteri dan agenda yang tak masuk akal. Di sini ada 3 episod berbeza, The Thief, The Tourist dan The Investigator. Jika anda sukakan suasana hutan dan seni tradisional Melayu, boleh datang ke cawangan kedua hantu di The Curve Damansara. Di sini ada wayang kulit, kuda kepang dan mak yong digunakan untuk kuasa luar biasa. Tapi ada kegelapan yang mengintai. Di Rimba Path, korang akan meredah hutan gelap penuh ritual mak yong dan kuda kepang. Tapi awas, makhluk purba sedang memburu korang dalam kegelapan. Rimba Path dan Panggung Path akan bertukar setiap bulan. Nak tahu semua rahsia? Kena datang lebih dari sekali. Ini bukan escape room, tak perlu pecah kepala dengan puzzle. Di hantu, pelakon profesional akan bimbing korang dan korang sendiri akan buat keputusan yang tentukan ending. Hanya RM65 sahaja untuk pengalaman yang luar biasa. Kena rudah hutan gelap, kena berdepan makhluk purba, kena berani untuk cari jalan keluar di hantu. Klik link kat bawah ni untuk tempah pengalaman seram korang di hantu dan isikan promo code Top 5 Hantu untuk promosi terhad 15% khas untuk peminat Top 5 Malaysia. Nombor 4. Sentuhan mistik pekerja asing. Menurut video TikTok Junaidah Ayu, Amira cuma mahu habiskan latihan industrinya sebagai pelajar kejuruteraan awam. Tapi tak sangka tapak pembinaan tu jadi mimpi ngeri. Kejadian berlaku pada tahun 2018 sewaktu intern di sebuah tapak sekolah sains. Dia mula diganggu seorang pekerja Indonesia yang pelik, dan apa yang berlaku selepas itu sangat tak masuk akal.
Dipendekkan cerita, ada seorang pekerja Indonesia seakan-akan tertarik dengannya. Dia selalu menulis nama Amirah di mana-mana sahaja dinding bangunan supaya Amirah dapat melihat yang dia menyukai Amirah. Pada mulanya Amirah tak layan, tapi lelaki tu makin berani sampai satu hari dia berani sentuh bahu Amirah. Ada salah seorang pekerja Indonesia ni seakan-akan tertarik dengan aku. Dia selalu tulis nama aku di mana-mana sahaja, di dinding supaya aku dapat melihat yang dia sukakan aku, tapi aku tak sukakan dia. Lepas tu hidup Amirah mula berubah. Dia mula rindu tanpa sebab, mandi tak basah, tidur pun tak lena. Kenapa aku asyik fikir pasal dia? Amirah jadi tak keruan sampai sanggup pergi tapak pembinaan masa cuti hanya nak tengok lelaki itu. Hari demi hari perasaan tu makin pelik. Amirah mula bergurau, pegang tangan, usap rambut lelaki tu macam bukan diri dia. Orang sekeliling pun dah mula pelik. Bayang-bayang hitam selalu muncul bila dia keseorangan. Keluarga Amirah perasan perubahan tu dan segera membawanya berubat. Ustaz yang rawat berkata, "Bayang kamu tak boleh bertindih dengan bayang dia." Selama 2 bulan Amirah dirawat dan akhirnya dia bebas dari belenggu sesuatu yang bukan manusia. Setiap kali aku bersorangan akan ada selalu lintasan bayang-bayang di hadapan aku. Nombor 3. Mayat mengandung bangkit dalam ritual malam. Menerusi YouTube The Segment, Ain telah menceritakan pengalaman seramnya menyaksikan sendiri satu ritual yang mengejutkannya. Ketika itu, dia berusia 20 tahun dan sedang bermalam di rumah rakannya, Susi, seorang mualaf daripada keluarga orang asli yang tinggal di Tapah Perak. Malam tu, Abah Susi, seorang bomoh di kampung itu telah dipanggil oleh orang kampung. "Ain, kau ikut malam ni. Tapi janji jangan baca apa-apa ya, ayat suci ke apa ke, jangan," kata Susi. Ain pelik tapi ikut juga. Malam itu juga mereka berjalan kaki ke kampung sebelah di Kampung Batu 7, Tapah Perak. Suasana gelap, sunyi sehinggalah tiba di satu kawasan tanah perkuburan. "Oh, rupanya dia orang nak pergi sini," kata Ain dalam hati. Sampai je dekat kawasan tu, kira macam hutan small sikit lah. Bila I keluar daripada semak-semak tu, I nampak depan kira macam dalam 20 langkah macam tu adalah kawasan perkuburan Islam. Di situ, Abah dan beberapa orang akan menggali kubur seorang wanita mengandung yang baru dikebumikan siang tadi. Ain dan Susi mula merangkak mendekat. Selesai menggali, Abah mula baca mantra sambil memegang kepala jenazah. Lalu dagunya dibakar, bau busuk menusuk hidung, cecair menitis ke dalam botol. Tapi tiba-tiba mata mayat terbuka. Badan dia terangkat dan meronta-ronta. Ain terduduk, kaku. Abah menekan kepala jenazah, terus baca mantra lagi. Barulah keadaan tenang. Balik rumah, Abah tunjuk botol kecil. "Inilah minyak dagu, boleh tundukkan sesiapa, tapi tak jalan pada orang yang jaga wuduk dan solat." Tiba-tiba, tadi dia buka mata. Dia buka mata. Lepas dia settle bakar dapat minyak tutup botol tu, dia buka mata. Nombor 2. Ajar cara buat minyak dagu untuk dapat jodoh. Menurut video TikTok Koya 90, 4 sahabat dan salah seorang digelar Abang Mat pernah buat sesuatu yang ramai orang tak berani fikir, apatah lagi buat. "Kau nak tak aku ajar cara buat minyak dagu? Kat kampung ni baru je ada perempuan mati bersalin," bisik rakannya. Mereka berbincang. Awalnya salah seorang tidak bersetuju, akhirnya berjaya dipujuk oleh Abang Mat. Sebaik mereka berempat sudah bersetuju, waktu siang mayat dikebumikan dan malamnya mereka memulakan proses penggalian. Malam itu mereka membawa cangkul, lilin, pisau dan segala peralatan lain yang diperlukan ke tanah perkuburan. Sebaik tiba, Abang Mat dan 2 lagi rakannya akan menggali, manakala seorang lagi menunggu di pintu kubur. Sampai je dekat kubur tu, diorang pun start korek kubur yang perempuan baru meninggal tadi. Tapi yang korek cuma 3 orang je. Seorang lagi Abang Mat ni kata tunggu dekat pintu kubur tu, sebab takut-takut kalau ada orang datang waktu diorang tengah korek kubur. Sedang menggali, cangkul mereka terkena keranda. Bila dibuka, kelihatan mayat perempuan itu. "Sekarang kita buat apa?" tanya Abang Mat. "Dudukkan mayat tu kita toreh dagu dia," jawab rakannya. Mayat tu keras, jadi Abang Mat kena peluk untuk tegakkan jasad.
Hanya 2 hingga 3 titik minyak keluar dan mereka perlu mencampurkan darah masing-masing baru boleh digunakan. Beberapa bulan selepas tu semua dapat jodoh, tapi semuanya cerai berulang kali. Seorang kawan meninggal di tanah perkuburan yang sama. Sebelum berkahwin, Abang Mat ada berjumpa ustaz untuk mendapatkan rawatan. Jangan percaya minyak ni. Jangan sampai hidup kita dikawal syaitan. Hidup ini hanya dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan takdirnya, kata ustaz. Jadi Abang Mat dia kata sekarang ni antara 4 orang ni, salah seorang kawan diorang ni dah meninggal. Meninggal disebabkan sakit jantung, tapi yang ironinya dia meninggal dekat kawasan tanah perkuburan. Nombor 1. Tangisan dalam botol merah. Menerusi sumber media Permata, bayangkan kau tolong kawan jaga rumah dia, tapi akhirnya kau jadi mangsa sihir. Semuanya bermula dengan satu botol kecil. Semuanya bermula sebaik Fad menerima satu panggilan daripada Arif, kawan lamanya yang meminta dia untuk menjagakan rumahnya kerana Arif perlu keluar negara. Rumah itu sunyi di pinggir bandar, tempat ideal untuk Fad berehat. Dia pun bersetuju. Tapi sejak malam pertama, gangguan bermula. Di ruang tamu, Fad ternampak sebotol kaca berisi cecair hitam dengan kain merah diikat di penutupnya. Hati kecilnya berbisik, jangan sentuh. Tapi malam itu, bau rambut terbakar memenuhi ruangan bilik. Dia terdengar suara wanita menangis datangnya dari arah botol itu. Fad mendekat. Tangisan bertukar menjadi bisikan garau. Kau tak patut ada di sini. Tiba-tiba semua lampu terpadam. Nafas panas terasa di tengkuk. Pergi, bisik suara itu. Fad rebah. Sebelum pengsan, dia nampak wanita berjubah hitam, penuh luka bakar di muka berdiri di sudut rak. Esok pagi, dia bangun dengan darah hitam keluar dari mulut dan tubuh dipenuhi bau hanyir serta lebam misteri. Bomoh tua sahkan dia terkena minyak dagu sihir dendam. Selepas ritual pemulihan, Fad buang botol itu ke sungai dan kedengaran jeritan panjang tangisan wanita yang akhirnya dilepaskan dari belenggu. Tapi Fad tahu benda itu takkan pernah lupakan dia. Setiap kisah ini membongkar sisi gelap dunia sihir dan minyak dagu. Dari ritual menggali mayat, gangguan bayangan hitam, hinggalah cinta palsu yang merasuk jiwa. Mereka yang terlibat sama ada secara rela atau tidak, akhirnya menanggung akibat yang menyakitkan. Jadi, jangan sesekali bermain dengan ilmu terlarang kerana sekali kau buka pintu dunia gaib, belum tentu kau dapat menutupnya semula.